apa, macam saya macam apa ini hari-hari menghadapi dengan apa jiwa manusia, tingkah laku, kerenang, background kan. Jadi benda yang paling susah tu adalah mendidik. Sebab kadang-kadang kita nak yang ikut yang kita nak, tapi kadang-kadang Allah tak takdirkan benda tu kita dapat. Tu yang paling susah. Benda lain tu tak ada yang susah sebenarnya. Sebab sebenarnya benda yang kita suka buat, sebenarnya semua benda Allah mudahkan. Tapi benda yang paling susah, rasanya dalam Quran pun ada tulis, benda yang paling susah adalah mendidik manusia. Sebab manusia ni, dia punya akal, hati dan perasaan, tapi kita nak sesuatu yang datang balik dengan kita, apa yang kita nak tu kadang-kadang susah. Ada contoh keadaan tak? Waktu bila keadaan tu sangat susah. Sangat susah, orang lain tak tahu. Kan anak-anak kita tak tahu. Contoh kita rasa bab adab ni, akak sangat penting kan tentang adab dan akhlak. Ni kita cakap 1 ke 10 kali. Dan sampai ada masa kita rasa macam penat. Jadi bagi akak kan kalau dah sampai kita rasa kita pun tak boleh nak mendidik, menegur, membimbing, apa yang akak buat adalah akak menghijrahkan dia. Maksudnya jangan berada dengan kami, sehijrah. So bila dia balik tu dalam keadaan, bila dia orang berhijrah, dia akan tahu siapa yang bila dia berada di Ahad dia akan begini, bila dia tidak berada di Ahad dia akan jadi begini. So jadi banyak kerja-kerja yang akak buat pada anak-anak Ahad daripada batch pertama sampai ni kita orang dah ada dalam batch ke-6 sebenarnya. Jadi benda yang paling yang akak memang tak boleh nak compromise kan adalah tentang adab dan akhlak. Sebab macam ni sebab akak dulu background akak kan, akak dilahirkan memang ada ibu dan bapa, tapi dari lahir tidak dijaga oleh ibu dan bapa. So dijaga oleh datuk dan nenek. Masa umur 10 tahun akak dijaga duduk dengan makcik. Bila datuk dan nenek meninggal tu duduk dengan makcik. Jadi bila kita duduk dengan makcik ni, kita kadang-kadang walaupun dia tu darah daging kita, walaupun saudara mara kita, tapi belum tentu lagi orang tu sayang kita seikhlasnya. Bukan semua orang boleh jaga anak orang, bukan semua orang boleh sayang anak orang. Betul. Jadi bila macam contoh dengan masa akak duduk dengan dia, satu benda yang ada dalam diri akak adalah takut. Perkataan takut tu sentiasa ada. Satu, takut nak buat salah. Yang kedua, takut orang tak sayang. Ketiga, takut orang dah tak terima. Jadi apa sahaja yang untuk membahagiakan orang lain, masa tu akak buat. Kita buat. Contoh macam kita tahu dia tahu orang yang ada dengan tulang ni semua orang suka kan. Lepas tu orang yang macam buat benda yang baik semua orang suka. So bila macam contoh kalau katakan akak duduk dengan makcik yang susah. Jadi setiap tahun nak minta beli baju raya pun takut, nak pergi sekolah ni nak minta duit belanja pun takut. So sanggup pergi sekolah jalan kaki. Masa tu daripada Amat Razali tu jalan kaki hari-hari sampai ke Dampang tu. Masa tu ampang-ampang itu semua baru nak tumbuh tau. Jadi kita dah lalui dah macam tu. Bila masuk sekolah koyak tu, takutnya nak minta, macam aku tak ada duit ni. Macam mana nak cakap kan?